Tapi pastikan kita sebagai orang muda ni mental number one. Nama saya Muhammad Rasul. Kalau challenging yang terbesar ni, biasa kat ATS ni ada error dia adalah overflow air. So, maknanya overflow ni berlaku bila kita setiap proses ni dia belum siap. Tapi air yang datang ni daripada produksi terlalu banyak. Dia pun ada dia punya cara emergency dia lah untuk kita buat bila ada berlakunya overflow macam tu. Contoh kan, rawatan air ni ada lagi dalam 2 jam. So saya kena decide boleh ke air ni untuk kita lepaskan dan kita ambilkan air ni supaya overflow tu berkurang lah. Itu je bagi saya rasa. Quite challenging sikit lah sebab kita pakai auto. So bila macam tu kita nak manual proses decide sendiri. Apa yang kita perlu buat, apa yang kita buat untuk step-step macam ni. Orang kata dalam situasi tu jangan kelang kabut, kita kena fikir macam mana. Tetap santai. Abang dah kerja dekat sini berapa lama sebenarnya? Saya kat sini baru 6 bulan. 6 bulan ya guys? Saya rasa Snackco ni saya nak cari new challenging lah. Orang kata dalam food industry kan, saya nak masuk dalam sini, saya nak tengok macam mana diorang punya handle dan saya nak tahu apa-apa semua dia punya cara kerja, ikut sistem lah orang kata. Boleh tak abang describe sikit satu perkataan pasal abang kerja kat sini? Pasal saya kerja kat sini seronok. Bila kita seronok tu excited lah kita hari-hari nak datang kerja apa semua kan. Sebab benda-benda ni semua saya boleh adapt. Pengalaman saya ada sebelum ni saya bawa ke sini, so dia benda tu berkait lah, berhubung kait. Sistem bekerja pun lagi sistematik apa semua. Jadikan saya rasa ni seronok je lah, best. Apa favourite snack abang dalam Snackco sendiri? Favourite saya suka jajan Soyumi lah. Saya paling minat seaweed lah. Produk seaweed, Soyumi seaweed. Apa advice abang untuk orang yang kat luar sana, especially kalau diorang nak cuba kerja dekat Snackco, kilang Snackco sendiri? Kerja kat sini environment dia seronok. So mana yang nak cuba ke apa semua tu boleh datang lah apa semua kan. Tapi pastikan kita sebagai orang muda ni mental number one.